nak kerja kerajaan ke kerja swasta? Mana lagi best? Mana lagi untung? Dari segi gaji dan kenaikan, kerja swasta selalunya menang. Gaji pokok boleh tahan tinggi, terutama kalau kerja dalam industri macam teknologi, kewangan ataupun minyak dan gas. Tapi risiko dia pun amat tinggi. Kalau ekonomi jatuh, kerja pun boleh melayang. Sektor kerajaan pula, gaji ikut tangga gaji tetap. Kenaikan gaji berlaku setiap tahun ikut perkhidmatan. Cumanya gaji mula-mula kadang-kadang rendah lah. Dan nak naik pangkat kena ikut prosedur dan exam yang kadang-kadang renyah. Dulu kerja kerajaan memang best sebab dapat pencen semua hidup. Lepas bersara je. Tapi sekarang, penjawat awam yang baru nak masuk dah tukar ke skim KWSP macam orang swasta. KWSP ni fleksibel. Boleh simpan lebih, boleh keluarkan bila perlu. Tapi kalau tak pandai urus, boleh habis simpanan sebelum anda tua. Kerja kerajaan memang padu. Nak kerja, buang kerja tu payah sangat. Kestabilan tinggi, kerja swasta pula, siapa kerja kuat, cepatlah naik. Tapi kalau syarikat tutup atau kena downsizing, memang boleh hilang kerja bila-bila masa.